dia dah sampai. Kalau korang nak tahu, Ugreen ada buat collaboration dengan Genshin Impact untuk hasilkan ni, Ugreen X Genshin Impact Next Sword Powerbank Series. I've been playing Genshin for almost 5 years now, so mari kita tengok kalau kolaborasi ni worth the hype. Okay, korang boleh tengok dekat sini, even kotak dia saja pun dah premium. The design and detailing dia memang sangat eksklusif. Bila korang buka je kotak ni, korang akan dapat satu poster karakter Genshin Impact and a thank you card from Ugreen. Untuk korang yang langsung tak pernah main game ni, ini adalah karakter daripada Genshin Impact, nama dia Kinish. Dia daripada satu negara dekat dalam game tu yang bernama Naklan, dan dia ada satu companion kecil kat sini nama dia Ahau. Lepas korang habis dengan benda tu tadi, benda pertama yang korang akan ambil is of course the Ugreen X Genshin Impact Next Sword Powerbank. Powerbank ni, dia punya capacity setinggi 20,000 mAh dan mempunyai 130 watt fast charging. Powerbank ni dia ada 2 port USB-C dan 1 port USB-A. USB-C 1 support 100 watt, USB-C 2 support 30 watt dan USB-A support 22.5 watt. Powerbank ni pun ada TFT Smart Display macam Next Sword Powerbank yang lain. So, apa yang membuatkan powerbank ni special? Dia ada Ahau boot animation bila korang onkan powerbank ni. Eksklusif gila kan? Design powerbank ni pun memang cantik gila. Daripada gambar Kinish dekat depan ke design sekeliling powerbank ni. Next, kita ada dia punya charger. Charger dia ni jenis 2 pin charger dan macam powerbank tadi, dia pun ada Kinish as dia punya design. Dengan 65 watt fast charging dan dia ada 2 port USB-C dan 1 port USB-A. Dia juga boleh multi charge. Bukan setakat phone je boleh. Laptop or any gaming handheld devices pun boleh charge guna charger ni. Kalau korang yang pakai MacBook pula, dia special sikit lah. Bateri korang boleh naik daripada 0% sampai 51% dalam masa 30 minit sahaja. Laju kan? Next, kita ada dia punya Key to Wireless charger. Charger ni support 15 watt fast charging dan tak macam wireless charger lain, dia ada 2 port USB-C, 1 input, 1 output. Boleh lipat untuk buka atau tutup charger ni. Design dia pun memang sangat compact and senang untuk bawa pergi mana-mana. Design dalam dia pun comel je. Ada Kinish punya aiming design lagi. So cute. Next, kita dapat juga dia punya kabel. Kabel dia ni jenis Type-C to Type-C, panjang dia 1 meter dan material yang digunakan untuk membuat kabel ni is nylon braid. So memang fleksibel and tahan lasak. Kabel ni support up to 100 watt fast charging dan dia ada Ahau S dia punya cable organizer. So nampak comel je bila korang nak simpan. Bukan tu je, Ugreen pun ada bagi korang free gift tau. Kinish exclusive phone holder ni, korang boleh je lekat dekat belakang phone korang and dia akan terus melekat. Design dia pun memang cantik. Korang juga akan dapat Kinish and Ahau acrylic stand. Boleh korang standkan dia dekat atas meja bilik korang tu dan jadikan dia perhiasan meja. Ahau fridge magnet, Ugreen X Genshin Impact lanyard dengan mini Ahau sebagai aksesoris dia, Kinish transparent Instagram card, Kinish Team mini bag. Dalam dia ada lagi 2 kabel Type-C to Type-C dan Ahau Team pouch. Look at the cute design. Wow, I'm speechless. Overall, Ugreen X Genshin Impact solid collab. Itu sahaja daripada saya. Till next Quest Traveler.